What's up geng, hari ni aku dekat Nusa Damai ada satu biji rumah aku nak tunjuk dekat korang. Rumah Nusa Damai ni kalau korang beli memang berbaloi. Rumah ni 3 bilik, 2 bilik air, non bumi lot, semua bangsa pun boleh beli. Keluasan rumah ni 775 square feet dan rumah ni freehold. Ini kapos rumah, dekat atas dah siap dengan awning dan ada lampu lagi. Jom kita masuk dalam rumah. Pintu dah siap dengan safety door. Masuk-masuk rumah ni korang boleh tengok ruang tamu dia. Dah siap SPC, dekat atas dah ada LED strip. Dekat dapur korang boleh nampak dah ada tabletop L shape. So dekat bawah ni ada satu tandas. Jom kita naik tingkat atas, ada 3 bilik, 1 bilik air. Naik je tangga ni korang boleh nampak bilik yang pertama. Ini bilik yang kedua. Jom kita tengok bilik master. Bilik master dah siap dengan tandas. So kalau korang mencari rumah dekat Pasir Gudang ataupun korang duduk Pasir Gudang tengah cari rumah, nak rumah bawah 400,000, dah siap renovate, korang boleh komen dekat bawah.